Sepanjang Daus labur kripto untuk 2 tahun ni, bulan ni adalah bulan yang paling Daus rugi sekali. Tak pernah-pernah lah Daus rasa rugi banyak macam ni kan. Jadi guys, ini harta Daus. Kita membuat auto invest melabur RM30 setiap hari ke dalam Solana dan juga Bitcoin. Dan untuk Solana, modal yang Daus laburkan adalah RM12,800 and Daus dah rugi RM5,600. Dah jatuh 44%. Ini baru Solana tau dah rugi hampir separuh. And then kita pergi pula kepada Bitcoin. Bitcoin pun sama RM30 sehari. Modal yang dilaburkan adalah RM13,700 dan hasilnya Daus rugi RM4,300 ataupun dah jatuh negatif 32%. And then jangan lupa Daus juga ada RM60,000 melabur dalam Bitcoin dan hasilnya Daus rugi RM21,000 ataupun negatif 35%. RM21,000 guys rugi memang. Walau gila mat. And bila kita gabungkan kesemuanya maka total kerugian Daus adalah RM31,000 ataupun bersamaan dengan 36%. So modal yang total yang telah Daus laburkan adalah RM86,500. Jadi Daus ada buatkanlah satu interaktif supaya kita boleh nampak dengan lagi mantap. And now kita tengok Bitcoin dan Solana Daus. Inilah sejarahnya guys. Daus mula rekod 2025. Waktu ni modal RM4,000 and then kita top up sikit saja dalam RM900 sebulan. And pada bulan Oktober baru Daus tambah dengan banyak dan 10 and sekarang Daus tambah dengan banyak habiskan RM60,000 and then kita start lah dekat 4 Mac ni. And korang boleh nampak lah warna biru ini duit yang ada lah dalam akaun kalau Daus sell dan memang jatuh dengan banyak. RM86,000 nak invest hanya tinggal RM55,000. Dan bila tengok daripada ROI, yes memang membuktikan pada tahun lepas sebenarnya kita untung tau. And bermula bulan 11 dah start rugi 20% terus sampailah sekarang negatif 35%. Jadi sekarang ni paling rugi, bulan 9 paling untung. Jadi guys, kalau korang rasa ini adalah peluang yang terbaik untuk korang mula invest ke dalam kripto dan korang nak try lah auto invest feature di harta ini, pastikan korang daftar harta guna kod 130421 supaya korang berdapat 10% discount terhadap trading fee yang perlu korang bayar. Now, kita nak pergi kepada Daus punya Luno. Jadi guys, ini Luno Daus. Total duit yang ada dalam ni adalah RM3,300. Padahal Daus deposit kira sebulan RM100-200 lah, tapi macam tak naik-naik guys, serius. Modal Daus adalah RM4,700. Nilai sekarang berapa? Tinggal RM3,300. Bermaksud Daus dah rugi 30%. And Daus dah start staking ini bermula daripada 27 bulan yang lepas pada Januari 2024. Kita teruskan sampailah sekarang Mac 2026 and dah rugi hampir 30%. Jadi kalau kau tengok growth ni, warna purple ni memang konsisten lah sebab kita deposit kan setiap bulan kan, deposit. Nampak? So kita punya best month Ogos 2025, 59% profit waktu tu. Memang mantap. And kita punya worst month adalah bulan lepas lah, which is negatif 37%. Jadi guys, kalau korang nak staking Ethereum, korang boleh gunakan Luno. Dan untuk new user, korang boleh dapat free reward RM75 by Luno. Caranya sangat mudah. First kali daftar Luno guna kod INFOJXQJ, deposit RM260 ke dalam Luno and then membuat instant buy secara lump sum ke dalam satu kripto yang korang suka. RM260 terus korang pump, maka korang akan dapat free reward RM75 dalam bentuk Bitcoin yang korang akan unlock lah dalam masa 30 hari.